Ada orang tanya, bang, kalau kita buka akaun Public Gold tu, memang kena beli emas tiap-tiap bulan ke? Okey, baik. Saya jawab soalan ni dengan tanya dengan satu soalan. Kalau tuan-puan ada satu tabung duit macam ni, tuan-puan kena simpan duit tiap-tiap bulan ke? Tak kan? Jadi sama juga dengan akaun emas gap dari Public Gold tu. Sebab apa? Akaun emas gap tu sama sahaja macam tabung duit macam ni. Cuma kita tak kumpul duit, tapi kita kumpul gram emas. Kita menabung duit dalam tabung seperti ini dengan matlamat pada suatu hari nanti apabila duit tabung ini dah penuh, kita akan bank inkan duit tersebut. Sama juga dengan tabung emas gap dari Public Gold. Tuan-puan menabung dalam tu dengan matlamat suatu hari nanti tuan-puan nak keluarkan item yang besar-besar. Contohnya 10 gram, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar ataupun malah 100 gram sekalipun. Jadi kalau tuan-puan nak cepat keluarkan emas-emas gold bar ataupun dinar dari akaun emas gap Public Gold tu, tuan-puan kena konsisten menabung lah. Saya pasti orang yang kerap menabung, orang yang konsisten menabung, dia akan lebih cepat capai target dia. Jadi tuan-puan tak ada komitmen bulanan, tuan-puan boleh menabung sesuka hati, tetapi kalau tuan-puan nak cepat capai target, capai matlamat tuan-puan dengan emas, tuan-puan menabunglah secara konsisten. Dapat sesuatu pada hari ini, follow dan juga jangan lupa like untuk lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan. Kita jumpa esok dalam next video.